Bagaimana cara untuk kumpul RM100,000 dalam tempoh masa 3 tahun? Boleh tonton video ini sampai habis dan save untuk rujukan anda kerana saya ingin kongsikan cara yang mudah untuk anda menyimpan dalam bentuk emas. Pertama sekali, anda boleh letakkan target simpan 170 gram emas dalam akaun emas Public Gold. Bermakna anda boleh simpan 4.8 gram emas sebulan selama 36 bulan atau 3 tahun. Harga emas sekarang adalah pada paras RM490 per gram, bermakna 170 gram emas bernilai sekitar RM83,000. Dengan kadar kenaikan harga emas secara purata 10% setahun, dalam masa 3 tahun, emas 170 gram sudah bernilai sekitar RM100,000. Dengan akaun Gap, anda mempunyai fleksibiliti untuk simpan sahaja emas dalam akaun atau anda boleh keluarkan emas dalam bentuk fizikal mengikut pilihan saiz emas yang ada, sama ada dalam bentuk gold bar atau dinar. Simpanan ini tanpa cas tersembunyi, mudah dan patuh syariah. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh isi borang sign up di bio saya atau PM untuk saya bimbing anda dalam cara dan langkah-langkah simpanan emas yang terbaik untuk anda.